Kenapa kena mengorat isteri masing-masing dan suami masing-masing? Pertama, supaya kita tidak curang dan mengorat orang lain, dan ini yang lebih penting. Kerana kalimah afdha. Allah telah menjadikan isteri kamu angkasa lepas yang begitu luas untuk diterokai. Allah telah menjadikan suami kamu sebagai angkasa lepas yang begitu luas untuk diterokai pengalaman mereka. Anda tahu kenapa Nabi Adam semasa di syurga tidak boleh sendirian? Uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa zawjuk. Aku nak kau mengembara di angkasa lepas namanya syurga, tetapi aku juga akan kurniakan angkasa lepas. Kamu kena explore apa banyak orang lelaki kena belajar daripada orang perempuan. Bawa dia sama-sama, jangan tinggalkan dia. Pimpin tangannya berjalan sama-sama. Uskun Hawa masing-masing. Jadi tuan-puan sekalian, hidup ini terlalu singkat daripada berbual perkara sia-sia. Untunglah kepada mereka yang sentiasa dikurniakan Allah kecintaan, kasih sayang kepada pasangan, sehingga sentiasa ada keinginan untuk belajar. Abang, apa pandangan abang kalau abang duduk dekat situasi saya yang abang ada masalah sikit ni? Kalau kamu duduk ke tempat abang, apa kamu punya pandangan? Abang cuba nak belajar daripada kamu. Inilah yang menyebabkan orang barat mengkaji Mars dan Venus. Sebab dua planet berbeza tuan-tuan.